Dengan kalam apa? Nafsani. Apa dia nafsi tadi? Ada di zat Allah, khair, maujud. Sifat tu sifat tu maujudatin khaimatin bi zatillah. Kalam apa? Kalam apa? Nafsi tadi, lansul amri tadi tu. Ada di zat Allah Taala, tak cerai tangan. Dengan apa? Dengan kalam apa? Nafsani, cadang nak kata. Tu waqiah. Nampak Ya, tu kalamullah. Hak lain pun kalamullah juga, tapi dia panggil apa? Yang lain dia panggil apa? Kalamullah yang bahasa apa? Baharu. Yang baru. Ya, hak nu yang ada di zat Allah Taala tu, yang kata apa? Khariji. Faham ke? No? Ini Maha Suara di Masjid ni tu. Wahyu tu. Semua tu simpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa dia? Tempat menulis suratan segala makhluk. Semut yang tulis tu, tulis. Dan pelam jatuh. Pokok pelam rumah Edi, pokok pelam rumah saya, pokok pelam rumah kawan ni di London, di Mekah, di Paris. Tertulis. Jatuh hari apa, warna apa, jatuh kot mana. Henggar naik berapa ekor. Anai-anai tebuk berapa kali. Semua tulis. Tak tersembunyi sesuatu. Kolam tulis tu. Jadi kalam Allah pun dalam surah. Malaikat Jibril mari turun. Ingat nah, Al-Quran ini hanya diturunkan pada bulan Ramadan saja. Bulan lain tak turun. Sebab tu dia panggil bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan Quran. Bersedia Quran yang kita sunat kita baca Quran tu. Pahala dia 10 kali ganda. Bulan puasa pula 70 kali ganda. Surah ulama bahaya apa? 70,000. Okey tak? Ni bersedia Quran. Waktu mereka ambil daripada Lauh Mahfuz ni langit ke-7. Buat turun pergi parking langit pertama tu. Lepas tu buat turun pula kat Rasulullah. Inna azannahu fi lailatul qadr. Sungai apa dah? Sungai Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ya tak? Faham ke? Itu yang kita baca. Ya tak? Baru tu. Tu beza dia. Kalam ni, Quran ni baru ke khodim? Dia nak abang kalam yang khodim, kalam nafsi dengan kalam nafsani. Hak lain kalam apa? Bukan khodim. Kan? Dia apa dia? Hadis baru. Hadis mana apa? Hadis mana apa? Baru, bukan baharu. Benda baru. Tu nak abang tu. Jadi nak jadi Tuhan cerita dia hang balik tang ni balik weh tu dia jauh. Dia piu. Nak jadi abang apa dia sifat ilah ni. Kan? Allah Taala dia ada sifat dia sifat perkata, sifat kalam ni. Kan? Yang tu. Kelar yang tu. Kelar yang tu. Faham ke? Tadi nak jadi Tuhan mesti ada sifat samak, basar, ni kalam. Kan? Ada soalan tanya? Terkaya Tuhan? Terkaya. Tuan-tuan dah. Kita ni, Tuhan pula nak bagi kita dengar pula. Kita ni lidah mulut kita ni mengeluarkan huruf dan suara. Boleh tak ada orang dengar? Tak boleh dengar. Jadi kena ada satu wasilah untuk orang dengar. Tuhan buat pula wasilah tu. Tuhan buat apa? Angin. Kita cakap mengeluarkan huruf dan suara. Angin duduk depan kita. Angin tu hantar. Angin tu menjadi apa? Wasilah kendaraan pada huruf dan suara untuk sampai pada orang. Apa ada dalil jadi wasilah? Cerita dalam kitab dan telah diuji. Nak tahu macam mana? Dalam ayat ada udara, ada angin tak? Tak ada. Kita selam layak atau terkah, orang atas dengar? Tak dengar. Sebab wasilah tak ada. Sebab tu orang selam terkah tak dengar. Sebab tak ada udara tu. Jadi suara tumpang di angin untuk orang dengar. Kaya Tuhan. Kaya. Hebat. Tu jadi Tuhan weh. Nampak tak? Eddie nak tanya apa? Macam nak tanya apa? Terbayang macam-macam. Lagu tu. Jadi Maha Masdar ni atau belah Tuhan kan? Maha Masdar. Belah kita pun Maha Masdar juga.
Mahsulah bi masdar, maksud dia apa? Barang yang terhasil daripada masdar tu. Kalau kita mahsulah bi masdar, kita dengan makna apa? Mengeluarkan huruf dan suara. Belah Tuhan mahsulah bi masdar mana pun jadikan huruf dan suara. Cuma mahsulah bi masdar sama-sama mahsulah. Hasil sama-sama, cuma cara mai tak cara. Faham maksud saya? Wasilah tu maksud dia apa dia? Tuhan buat satu perkara untuk sampai dia orang dengar. Macam saya duduk dengan dia ni. Perantaraan. Ada apa? Ada satu kenderaan. Angin. Contoh dia ni. Saya duduk dalam ni. Dia duduk dalam sungai, saya duduk dalam sungai. Sama-sama selam. Saya panggil dia dengar. Tak, sebab tak ada angin. Boleh diuji siapa-siapa dalam dunia pun. Selam layak cakap. Tak ada sampai. Jadi angin tu satu wasilah. Tuhan buat pula. Kenapa tadi? Nak tanya apa? Ada melok ah? No? Inilah makna ilah. Tuhan. Jadi kalau dia nak habang kata apa ni? Nak habang nak sambung ini. Saya nak perderah ni. Nak perderah ni. Kalau saya berhenti sekejap lagi, malam esok saya baca kot lain pula. Wajah lain pula. Baik. Ambil lagi. Jadi nak abang apa? Nak abang apa? Samak ni. Jadi kerja kita ni pada sifat samak ni. Apa sifat samak ni? Ilah ni pada ilah ni. Tahu tak ada? Zat. Jadi dia buat mafhum apa? Mafhum apa? Manfi. Dia buat mafhum apa? Manfi. No? Ni buat mafhum manfi. Ya, senang nak cakap lah. Senang buat mafhum manfi. Kadang-kadang bahasa Melayu nak cari payah kalau nak dalam Arab nak ubah bahasa Melayu. Mafhum manfi. Bawa mafhum manfi. Sebab dalam kaedah kata apa? Sah tak nafi kalau tak ada manfi? Apa makna nafi? Nafi makna menolak. Apa makna manfi? Perkara yang ditolak. Jadi ilah ni kita nak buat apa? Yang kata tadi saya sabang dah, ilah makna apa? Isbat. Isbat makna apa? Mengaku. Mengaku apa? Kan? Mengaku Allah Taala ada ilah ni ada 6 sifat ni. Tak kita baca 3 sifat. Bila Allah Taala kita mengaku, kita isbat Allah Taala sifat samak, kita isbat Allah Taala sifat basar, kita isbat Allah Taala sifat kalam. Maka kita apa? Dia kenapa? Bawa ada satu mafhum manfi pada. Dengan makna apa? Kita apa? Kita nafi bisu. Nafi bisu sabit apa? Sabit apa? Sabit perkata di Allah. Nafi apa? Kita menafikan zat Tuhan tak ada sifat bisu. Maka kita sabit apa? Sifat Allah ada sifat kalam. Maka kita nafi apa? Nafi tu. Nafi apa? Sifat apa? Sifat buta di Allah. Buta, bisu, tuli. Ni buta, bisu apa? Dia buta, bisu sangkut dengan kalam. Bisu sangkut dengan kalam. Buta sangkut dengan pelihat. Tuli sangkut dengan pendengar. Kita apa? Manfi. Ni pebisu, petuli, perkata. Ataupun dalam kitab lama dia kata apa? Buta, tuli, bisu. Ada tak sifat tu Allah? Sifat tu tak maujud ilah Allah. Tak maujud. Sifat tu sifat yang bangsa mustahil. Maka benda ni apa? Dia panggil apa? Manfi. Dia sifat ni. Apa dia? Barang yang kita nafi. Barang yang kita nafi.